Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Afika binti Roslan daripada unit Bahasa Melayu Pemulihan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 2 iaitu pembentangan bagi subjek TPPT 1092. Dalam tugasan ini, kita akan membincangkan 3 perkara iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Kedua, perkaitan 11 anjakan yang terdapat dalam PPPM dengan aspirasi pendidikan negara, aspirasi murid dan hala tuju pendidikan negara. Ketiga, perkaitan PPPM, aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid dalam pembentukan guru yang berkualiti. Sekarang kita akan masuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan ini merupakan pelan strategik yang telah diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi meningkatkan sistem pendidikan negara kita bagi tempoh 13 tahun akan datang bermula pada tahun 2013 sehingga tahun 2025. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mencetuskan idea untuk mewujudkan pelan ini dan pelan ini telah dilancarkan pada 6 September 2013. Terdapat 3 gelombang dan 11 anjakan. Gelombang pertama pada tahun 2013 sehingga tahun 2015, gelombang kedua pada tahun 2016 sehingga tahun 2020, manakala gelombang ketiga pada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Terdapat 3 objektif yang disenaraikan. Objektif pertama ialah untuk memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan negara kita dengan memfokuskan kepada akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Objektif kedua pula ialah untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas bagi tempoh 13 tahun akan datang untuk sistem pendidikan negara kita. Ketiga ialah menggariskan transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh untuk memenuhi permintaan masyarakat dan juga menyokong transformasi perkhidmatan awam. Kita akan masuk kepada hubung kait 11 anjakan yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dengan aspirasi pendidikan negara, aspirasi murid dan juga hala tuju pendidikan negara. Sebelum itu, saya akan menerangkan serba sedikit tentang aspirasi pendidikan negara dan juga aspirasi murid. Di dalam aspirasi pendidikan negara terdapat 5 elemen utama iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Akses ialah memastikan murid tanpa mengira latar belakang memperoleh kesamarataan dalam pendidikan. Kualiti di sini ialah untuk memastikan semua murid mendapat peluang untuk belajar dan juga merasai sistem pendidikan di negara kita yang bertaraf antarabangsa. Equity pula adalah untuk memastikan semua murid tanpa mengira kedudukan geografi, gender, latar belakang sosioekonomi memperoleh pendidikan yang sama seperti orang lain. Ini adalah hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang pendidikan di antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar. Perpaduan pula merupakan hasrat kerajaan untuk membentuk sebuah negara yang bersatu padu. Apabila di sekolah, murid-murid yang datang daripada pelbagai latar belakang akan saling memahami dan berinteraksi antara satu sama lain. Akhir sekali ialah elemen kecekapan. Kerajaan berhasrat untuk meningkatkan keberhasilan murid mengikut peruntukan semasa. Aspirasi murid pula mengandungi 6 aspirasi yang terkandung iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewi bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Pengetahuan di sini memastikan supaya murid menguasai kemahiran literasi dan numerasi dengan sepenuhnya serta menguasai subjek-subjek teras seperti matematik dan sains untuk menggalakkan perkembangan diri mereka. Kemahiran berfikir pula ialah setiap murid akan memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang hayat mereka dengan mengaplikasikan perasaan ingin tahu dan mengaitkan dengan pelbagai disiplin ilmu. Pelajar juga perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif seperti inovatif dan banyak lagi. Kurangnya pemahaman
tentang bidang ini menyebabkan murid-murid tidak dapat berfikir dengan kritis di luar konteks pendidikan. Kemahiran memimpin pula ialah kemahiran yang berhubung kait dengan dunia sekarang, di mana kemahiran memimpin dan bekerjasama dengan orang lain menjadi perkara yang penting buat masa kini. Jadi, ini adalah untuk melahirkan murid yang menguasai kemahiran memimpin dengan baik. Aspirasi yang keempat ialah kemahiran dewi bahasa. Murid perlulah menguasai bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris sekurang-kurangnya pada tahap minimum supaya mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan memastikan etika dan kerohanian ada dalam diri setiap murid supaya mereka dapat menyelesaikan masalah secara harmoni dan membuat pertimbangan yang jelas serta membentuk masyarakat yang penyayang yang dapat menyumbang kepada negara. Demi kejayaan dan masa depan Malaysia, identiti nasional perlulah diperkukuhkan. Semua murid perlu berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, budaya maupun sosioekonomi dalam membentuk sebuah negara yang maju. Anjakan pertama ialah menyediakan kesamaratan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang pertama ini dapat kita kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara iaitu akses dan kualiti. Anjakan ini memastikan bahawa semua murid tanpa mengira latar belakang mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti. Aspirasi murid yang dapat kita kaitkan dengan anjakan ini ialah pengetahuan. Ilmu dan juga pengetahuan yang diperoleh ialah relevan dengan perkembangan global dan juga menyediakan mereka dengan kemahiran untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Anjakan ini berkait dengan hala tuju pendidikan yang memastikan bahawa kawasan bandar dan luar bandar mendapat peluang dan juga akses kepada pendidikan dengan lebih baik. Anjakan kedua ialah memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Aspirasi pendidikan negara yang berhubung kait dengan anjakan kedua ini ialah akses, di mana pelajar tanpa mengira latar belakang berhak untuk memperoleh pendidikan yang sama rata untuk mempelajari dan menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Aspirasi murid yang dapat kita kaitkan dengan anjakan ini pula ialah kemahiran dewi bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa Malaysia menjadi bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa yang menyatukan semua bangsa di Malaysia. Bahasa Malaysia apabila dapat dikuasai dengan baik, kita akan mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Inggeris pula banyak digunakan dalam pelbagai bidang, sebagai contoh bidang teknologi, bidang sains dan sebagainya. Hala tuju pendidikan negara ini memastikan bahawa setiap murid proficient dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris supaya mereka ini menguasainya dengan baik dan membolehkan mereka berkomunikasi dengan berkesan. Anjakan seterusnya ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Aspirasi pendidikan negara memfokuskan perpaduan sebagai elemen utama untuk merealisasikan anjakan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana di Malaysia terdapat pelbagai bangsa dan juga kaum. Jadi, kita tidak mahulah berlakunya rasisme maupun rusuhan 13 Mei yang berlaku suatu ketika dahulu berulang kembali. Oleh itu, elemen nilai murni dan juga sifat moral sangatlah dititik beratkan dalam anjakan ini supaya kita dapat hidup dengan aman dan damai. Aspirasi murid pula yang berkait dengan anjakan ini ialah etika dan kerohanian. Sebenarnya, kedua-dua aspirasi ini saling berkait rapat kerana kedua-duanya menekankan kepentingan nilai-nilai murni dalam diri masyarakat. Hal ini selaras dengan hala tuju pendidikan negara kita untuk memastikan rakyat bukan sahaja mahir dari segi akademik ataupun kemahiran,
malah juga seimbang dari segi dari segi nilai murni dan juga akhlak. Anjakan keempat merupakan transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan ini berkait dengan aspirasi pendidikan negara iaitu kualiti. Guru yang berkualiti akan meningkatkan profesionalisme guru serta meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Aspirasi murid yang dapat kita kaitkan dengan anjakan ini ialah pengetahuan. Guru yang berkualiti memainkan peranan penting untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Penyampaian haruslah relevan dengan keperluan pada masa kini dan juga masa akan datang. Mereka perlulah menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang memfokuskan kepada digital. Anjakan ini selaras dengan hala tuju pendidikan negara untuk memastikan mutu pengajaran dan juga pendidikan berkualiti dan juga relevan. Anjakan yang kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan kelima ini berkait dengan aspirasi pendidikan negara iaitu kecekapan. Apabila terdapat seorang pemimpin yang berprestasi tinggi ditempatkan di sesebuah sekolah, segala urusan berkaitan dengan sekolah dan juga pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa sebarang gangguan. Pemimpin yang berkualiti akan memastikan kewangan ataupun peruntukan yang diperoleh dapat digunakan dengan baik tanpa sebarang pembaziran. Dan juga memastikan infrastruktur di sekolah itu digunakan dan juga ditambah baik untuk memastikan keselesaan murid-murid di sekolah. Aspirasi murid yang berkait dengan anjakan ini ialah kemahiran memimpin. Mungkin suatu hari nanti ada di antara kalangan pelajar kita yang akan menjadi seorang Perdana Menteri, akan mentadbir negara. Jadi, apabila terdapatnya pemimpin yang berprestasi tinggi di sekolah, ini akan membentuk nilai kepimpinan dalam diri pelajar dan juga menjadi seorang insan yang berkualiti. Ini selaras dengan hala tuju pendidikan yang memastikan kualiti pendidikan dapat ditingkatkan dan juga melahirkan generasi yang cemerlang dan berdaya saing. Anjakan yang seterusnya ialah mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyelesaikan isu berasaskan keperluan. Aspirasi pendidikan negara yang berkait dengan anjakan ini ialah kecekapan. JPN, PPD dan juga sekolah haruslah cekap dalam menyelesaikan isu dan masalah yang dihadapi di sesebuah sekolah supaya pengajaran dan pelajaran tidak terganggu. Aspirasi murid yang berkait dengan anjakan ini ialah kemahiran berfikir. Mereka menyelesaikan isu tersebut dengan mengambil pendekatan yang lebih efektif dan juga responsif. Ini selaras dengan hala tuju pendidikan negara yang memastikan pendidikan dapat dijalankan dengan baik tanpa sebarang gangguan dan memastikan murid-murid memperoleh pendidikan yang berkualiti. Anjakan ketujuh ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Aspirasi pendidikan negara yang berkait rapat dengan anjakan ketujuh ini ialah kualiti. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dengan mengambil pendekatan dengan pengajaran yang lebih efektif dan juga relevan dengan masa kini. Pada masa kini, semuanya berfokus kepada abad ke-21. Jadi, penggunaan alat digital seperti video, animasi dan sebagainya amat penting untuk memastikan anjakan ketujuh ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan. Aspirasi murid yang dapat kita kaitkan ialah pengetahuan, yang mana ICT ini dapat dikuasai dan dapat diketahui oleh semua murid cara untuk mengaksesnya. Sebagai contoh, untuk mengakses platform pembelajaran yang efektif. Seperti pada zaman COVID dahulu,
pembelajaran secara atas talian merupakan langkah kerajaan untuk mengelakkan penyebaran COVID-19 tu semakin berleluasa. Jadi, di situlah kita dapat lihat betapa pentingnya kemahiran dan juga penggunaan ICT. Ini selaras dengan hala tuju pendidikan negara yang memastikan semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan juga merapatkan jurang di antara pelajar luar bandar dan juga bandar untuk mendapat akses kepada pembelajaran yang berkualiti. Jika berada di kawasan luar bandar, kemudahan seperti internet amatlah diperlukan dan juga perlulah diadakan supaya mereka ini tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Anjakan yang seterusnya ialah mentransformasi kebolehpayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan ini berkait dengan aspirasi pendidikan negara iaitu kecekapan, di mana anjakan ini menekankan penambahbaikan dalam sistem penyampaian pendidikan supaya pengurusan dapat dijalankan dengan lebih cekap dan juga berkesan. Anjakan ini penting untuk memastikan segala pengurusan berkaitan dengan sumber-sumber sekolah dapat diurus dengan baik supaya dapat mencapai matlamat pendidikan. Aspirasi murid yang berkait dengan anjakan ini ialah kemahiran berfikir, di mana kementerian menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan mengambil pendekatan yang baik dan juga cadangan yang paling berkesan. Ini selaras dengan hala tuju pendidikan negara untuk memastikan penggunaan sumber dapat ditingkatkan dan juga dapat digunakan dengan baik. Anjakan ke-9 ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Aspirasi pendidikan negara yang saling berkait dengan anjakan ini ialah perpaduan. Apabila terdapat kerjasama di antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, ini akan menyokong pendidikan buat anak-anak mereka dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, selesa dan juga menyediakan pelbagai infrastruktur. Aspirasi murid yang berkait dengan anjakan ini ialah identiti nasional. Apabila berlakunya kerjasama di antara semua pihak, ini dapat mewujudkan identiti nasional dalam kalangan masyarakat kerana bersatu padu untuk memastikan sistem pendidikan negara kita ini dilaksanakan dengan efektif dan juga selesa. Hala tuju pendidikan negara memastikan bahawa kesemua pihak menyediakan pembelajaran dan meningkatkan kualiti pendidikan buat generasi akan datang. Anjakan ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Aspirasi pendidikan negara yang saling berkait rapat dengan anjakan ini ialah kecekapan. Apabila pelaburan pendidikan digunakan dengan baik tanpa sebarang pembaziran, setiap murid dapat merasai manfaatnya. Sebagai contoh, mereka sekolah dapat menyediakan kelas yang selesa buat murid-murid, makmal yang lengkap dengan segala peralatan yang diperlukan dan juga kawasan sukan dan peralatan yang lengkap. Aspirasi murid yang berkait dengan anjakan ini ialah pengetahuan. Penggunaan sumber yang cekap akan memastikan sesebuah sekolah tersebut dapat melakukan pelbagai perkara untuk meningkatkan pendidikan di sekolah tersebut dan menyediakan pelbagai infrastruktur kepada murid. Ini selaras dengan hala tuju pendidikan negara untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan juga mengoptimumkan penggunaan wang ringgit bagi setiap murid. Anjakan yang terakhir ialah meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Aspirasi pendidikan negara yang saling berkait dengan anjakan ini ialah kecekapan. Sistem pendidikan yang telus akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap dasar kerajaan dan menyokong usaha kerajaan untuk memajukan pendidikan di negara kita. Aspirasi murid yang berkait dengan anjakan ini ialah kemahiran memimpin. Kepimpinan yang bagus dan juga bertanggungjawab akan mencari cara dan juga
tindakan yang relevan untuk sentiasa memastikan pendidikan di negara kita ini setanding dengan negara lain. Hala tuju pendidikan negara memastikan bahawa pendidikan yang efisien, adil dan juga bertanggungjawab dapat diwujudkan tanpa berlakunya sebarang sikap yang ataupun perlakuan yang tidak baik seperti penyelewengan dalam sistem pendidikan. Sekarang kita akan bincangkan perkara terakhir dalam pembentangan ini, iaitu perkaitan PPPM, aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid dalam pembentukan guru yang berkualiti. PPPM dan pembentukan guru berkualiti sangatlah berkait rapat kerana kedua-duanya berfokus kepada pendidikan negara. Latihan dan juga pembangunan profesional berterusan dilaksanakan untuk memastikan guru-guru ini sentiasa relevan dengan pendidikan pada masa kini dan pada masa akan datang. Latihan lanjutan dan juga khusus dijalankan untuk menyediakan guru-guru ini dengan standard pendidikan yang setanding dengan negara lain. Ianya juga bertujuan untuk pengukuran dan penilaian prestasi guru. Ini untuk memastikan bahawa setiap guru ini mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam diri mereka untuk menyediakan guru yang berkualiti dan berkemahiran dalam semua bidang. Sekarang kita akan lihat perkaitan aspirasi pendidikan negara dalam pembentukan guru berkualiti. Pemantapan SGM ataupun Standard Guru Malaysia dilakukan untuk memastikan guru-guru ini memiliki keperluan utama dari segi pengetahuan, pedagogi, kemahiran komunikasi dan juga profesionalisme guru. Ini akan meningkatkan kualiti guru tersebut dalam memajukan pendidikan di negara kita. Seterusnya ialah penggunaan elemen teknologi dan inovasi. Abad ke-21 memerlukan penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan. Ini dapat melahirkan guru yang kreatif dan juga inovatif dalam pembelajaran dan pengajaran mereka untuk memastikan keberhasilan pendidikan dan pengajaran yang diberikan. Sekarang, kita akan lihat perkaitan aspirasi murid dalam pembentukan guru yang berkualiti. Perkaitan ini melahirkan guru yang kreatif dan juga kritis, di mana mereka menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dan perbincangan untuk merangsang pemikiran murid-murid supaya dapat berfikir secara kritis. Akhir sekali ialah melahirkan guru yang beretika dan profesionalisme dalam pendidikan. Di sini, guru yang beretika tinggi akan menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik dan juga ikhlas serta menjadi suri teladan kepada anak-anak murid mereka. Ini akan melahirkan guru yang berjiwa pendidik. Dapat kita simpulkan di sini bahawa pelan pembangunan pendidikan Malaysia amatlah penting untuk memajukan sistem pendidikan di negara kita. Pelan ini melahirkan guru yang mahir dan berkebolehan dalam setiap aspek serta melahirkan murid yang berkemahiran tinggi, inovatif dan juga dapat berfikir dengan kritis. Itu sahaja dalam pembentangan pada kali ini. Sekian, terima kasih.